Dalam dunia akademik, tekanan sering membawa pelajar kepada pilihan yang sukar. Kenapa semua duduk minggu ni? Assignment, presentation, quiz. Aku tak tahu nak mulai mana satu. Kau okey ke? Dari tadi je aku tengok kau ni rasa semacam je. Aku tak set lagi kerja ni. Tarik akhir esok. Satu apa pun tak buat lagi. Kalau gagal subjek ni, GPA aku jatuh macam mana? Mira, kau okey tak? Tak okey. Aku dengar cerita kau stres pasal assignment. Kenapa? Baik bila assignment aku kena buat. Oh, aku ada member yang boleh siapkan assignment kau. Tapi kau kena bayar dia sikit lah. Serius lah? Tu dia kira salah tu. Alah, relax lah. Ramai je yang buat. Kalau tak pandai, bukan je. Dialog seperti ramai je yang buat, alah bayar sikit je. Inilah ayat yang digunakan dalam rasuah kecil. Ini menunjukkan pola pemikiran rasuah sedang dibentuk. Mana assignment ni? Mira, dia tak boleh assignment. Kalau jadi aku nak bagi kau nombor dia. Kau nak beli assignment ke? Tak boleh macam tu. Alah, relax lah. Bukan satu jenayah pun. Kau sedar tak? Beli assignment ni sama je dengan perbuatan rasuah. Menipu dalam akademik ni pun suatu permulaan. Hari ni kau tipu, esok lusa kau ambil rasuah. Lurus sangat lah kau ni. Kalau menipu pun jadi kebiasaan, mungkin rasuah pun akan menjadi normal zaman sekarang. Kau sedar tak, markah yang kau dapat hari ni pun bukan hasil usaha kau sendiri. Tapi menipu dalam akademik pun tak ada nilai dah. Apa gunanya sijil kalau ilmu kosong? Aku cuma takut gagal je. Aku nak lulus subjek ni. Luluslah secara bermaruah. Gagal pun jujur juga. Lebih baik kita jujur daripada berjaya dengan keadaan menipu. Pelajar hari ini merupakan bakal pemimpin esok hari. Pelajar yang sering menipu akan membiasakan manipulasi dan hilang rasa bersalah. Jika memegang kuasa, mereka akan mudah terjebak dengan rasuah. Okey guys. Sebelum kelas tamat, saya nak ingatkan semua jangan meniru ataupun melakukan mana-mana plagiat. Sebab itu merupakan pelanggaran integriti akademik. Kalau saya dapat tangkap mana-mana studi yang melakukan kesalahan tersebut, saya akan mengambil tindakan tegas. Kalau ada studi yang mengalami masalah, datang je jumpa saya. Saya okey. Jadi esok saya akan berikan markah assignment masing-masing. Yang lain boleh bersurai. Saya nak Amira tunggu saya kat kelas. Habislah aku. Mesti doktor dah tahu. Baik doktor. Ria, tahu-tahu tak? Ni dah kena panggil dengan doktor tadi. Habislah korang. Serius lah. Amira, saya perasan tugasan awak ni sama dengan sumber luar. Boleh beritahu saya ni memang hasil kerja awak ke? Saya minta maaf doktor. Sebenarnya assignment saya beli dari luar. Saya rasa pressure sangat. Jadi saya buat keputusan yang salah. Awak sedar tak yang bagi tugasan ni merupakan satu kesalahan integriti akademik dalam universiti? Tekanan bukan salah satu alasan untuk awak menipu. Jadi saya akan beri awak tindakan atas perbuatan awak ni. Jadi awak boleh bersurat. Terima kasih. Baik doktor. Kamu semua tengoklah, dengan satu keputusan yang salah pada hari ini boleh membuat akibat yang besar pada masa hadapan. Bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat. Ya, kenapa? Duduk. Ania beritahu tadi kau kena tahan dengan doktor. Maaf, aku kena panggil doktor tadi. Doktor tanya aku, assignment aku target dari mana-mana sumber ke. Jadi aku jujur je lah. Doktor pesan juga dia bagi nasihat, jangan buat lagi. Jadi cerita dia, janganlah buat lagi. Kita sama-sama menyesal tu.
Okay, aku rasa aku pun menyesal. Penempuan akademik ni juga satu bentuk salah aku yang mencerminkan ketiadaan integriti. Ingat, amalan ini membentuk budaya yang tidak jujur yang berpotensi membawa kepada perbuatan rasuah. Kita mungkin rasa benda ni kecil, tapi jangan lupa pelajar hari ini bakal memegang jawatan. Bila menipu menjadi kebiasaan, ia akan memberi peluang kepada pelajar untuk terus membuat kesilapan.